hari ni doktor nak share tentang wabak influenza dan juga simptom-simptom. 3 simptom utama wabak influenza. So sekarang ni ramai sangat orang demam sebab peralihan cuaca lah. Okay, influenza ni biasanya dia terjadi antara bulan 1-2 dengan 7-8 ataupun kadang-kadang tu dia lanjut sampai bulan ni lah 11-12 time musim hujan kan. Tapi biasanya dia terjadi waktu perubahan cuaca lah. Nak pergi daripada musim panas nak pergi musim hujan ataupun musim hujan nak pergi ke musim panas. So biasa wabak ni maksudnya ramai orang yang kena. Kalau sikit-sikit tu mungkin bukan sebab wabak lah. Kalau bila dah satu kelompok komuniti kena, dia akan jadi wabak. Sekarang ni kalau dekat Kelantan memang banyak taska ataupun tadika yang affected dengan influenza sebab dia mudah berjangkit melalui air droplet. Dia sama macam COVID. Memang influenza ni memang sama macam, lebih kurang macam COVID dia punya simptom, dan dia punya cara jangkitan pun lebih kurang melalui air droplet. Kalau kita terkena cecair, orang bersin ke, batuk ke, bercakap ke, so dia boleh dijangkiti dengan kuman ataupun virus influenza. So dia adalah sejenis virus, bukan bakteria. Kalau ambil antibiotik pun kalau anda kena influenza tak akan baiklah sebab dia perlukan antiviral, bukan antibiotik. So ramai yang salah faham, datang klinik bila demam je minta antibiotik. Tak semestinya kita demam tu adalah disebabkan oleh jangkitan kuman bakteria ataupun memerlukan antibiotik. Ada setengah demam tu hanyalah disebabkan oleh virus. Ada macam-macam virus dekat dalam dunia ni, ada beribu-ribu virus. Antaranya COVID-19 tu paramyxovirus, RSV, lepas tu dan termasuk juga influenza lah.